bahawa Malaysia merupakan salah satu penyumbang pencemaran plastik terbesar di Asia Tenggara. Hal ini kerana purata setiap individu yang menggunakan plastik adalah sebanyak 17 kg selama setahun. Purata penggunaan plastik di Malaysia sahaja akan meningkat dari tahun demi tahun dan seterusnya akan mencemarkan alam sekitar. Berikut merupakan isu penggunaan plastik berlebihan. Kebanyakan peniaga masih menggunakan plastik kerana ianya mudah, cepat dan ringan tanpa mengetahui impak negatif pada masa jangka yang panjang. Inilah dilema moral yang kami nak bincangkan. Patutkah peniaga pentingkan rezeki dan keselesaan pelanggan atau fikirkan tanggungjawab terhadap alam sekitar? Di satu pihak peniaga inginkan keuntungan, tetapi di pihak yang lain, alam sekitar kita tercemar. Video tersebut menunjukkan kesan daripada penggunaan plastik yang berlebihan. Penggunaan plastik berlebihan akan menyebabkan pencemaran. Sebagai contoh, plastik merupakan bahan yang tidak mudah reput dan perlu dibakar untuk menghapuskannya. Jika plastik yang sudah digunakan dibakar, maka ianya akan menyebabkan pelepasan gas rumah hijau sekaligus menyebabkan perubahan iklim. Ada juga sesetengah plastik yang sudah digunakan akan dibuang di laut dan hal ini akan menyebabkan pencemaran air terjadi serta dapat memberi impak negatif kepada hidupan akuatik. Oleh itu, setiap individu perlu melakukan langkah kecil dengan membawa beg guna semula atau menggunakan beg yang boleh dikitakan semula. Menurut teori etika utilitarianisme yang ditekankan oleh Jeremy Bentham, suatu tindakan yang betul secara moral akan memberikan manfaat, kesan positif dan kebahagiaan kepada orang ramai. Prinsip utama dalam teori ini ialah kebahagiaan yang paling besar untuk paling ramai orang. Contohnya, jika setiap individu mengurangkan penggunaan plastik, maka pencemaran plastik akan dikurangkan. Ianya akan memberikan impak positif terhadap alam sekitar dan impak positif tersebutlah kebahagiaan paling besar kepada semua orang. Teori etika deontologi pula ajar kita wajib lakukan perkara yang betul bukan kerana hasilnya tetapi kerana tanggungjawab moral kita. Kalau kita tahu plastik itu memudaratkan tetapi tetap guna kerana senang, itu sudah melanggar prinsip moral kita. Kita tidak boleh fikir diri sendiri. Kalau semua orang buat perkara yang sama, alam sekitar ini akan musnah. Saya dulu tak kisah guna plastik. Sekarang saya sudah faham teori etika dan kesan kepada komuniti kita. Saya mula tukar sikap. Hai Pretty. Oh, hai Beatrice. Saya dah tukar beg plastik kepada beg guna semula untuk beli barang. Oh, baguslah. Saya pula gunakan beg yang boleh dikita semula untuk beli barang. Saya belajar satu perkara penting, iaitu nilai tanggungjawab. Kita mungkin tidak boleh ubah semua orang, tetapi kita boleh mula ubah diri sendiri. Saya pula percaya pada nilai kesedaran. Jika kita tahu ianya boleh membawa kesan yang negatif, kita mampu mengubahnya. Kesan yang positif boleh datang dari kita. Plastik mungkin ringan, tetapi beban moral dan alam sekitar yang ia tinggalkan sangatlah berat. Kalau diberikan pilihan, anda mahu mudah atau bahagia? Jika bahagia, anda boleh mengurangkan penggunaan plastik. Pilih yang mana? Pilihan di tangan anda.